Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Salam pasik, salam kekal tegang kepada geng-geng yang berada di menonton saya dan mengintai saya daripada jauh. Kan, yang tak masuk dalam ni mungkin mengintai daripada jauh. Tolong share tuan-tuan. Kesian saya, share dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, dalam WhatsApp ke, dalam apa saja aplikasi, tolong share tuan-tuan. Tak salah, tak rugi, tak ada orang kata makan modal, orang kata kan, tak perlu keluar modal, tak perlu keluar duit nak share live kita ni. Tuan-tuan juga boleh tap kan, klik button love, button like, button apa semua tu button yang ada dekat ni. Bila kita klik, kita like, itu kaedah untuk kita nak bagi tahu bahawa live itu aktif sebenarnya. Jadi lebih ramai orang melihat. Kadang-kadang orang bertanya kepada saya, macam mana Iswardi saya nak membantu live Iswardi ni? Tak perlu bantu banyak. Macam saya kata tadi, share, like, subscribe. Lepas tu tap love, tap like, komen. Kan? Komen-komen yang baik, yang membina. Kalau komen-komen yang tak baik, yang membina pun silakanlah. Dosa tanggung sendiri. Saya tak tanggung dosa orang kan. So masing-masing punya hal lah. Kan? Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen, dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Saya cerita dan saya buka dokumen daripada KDN. Kementerian Dalam Negeri, Menteri KDN sendiri menceritakan, beritahu, tadi dah dengar dah, tapi dokumen surat tu ada. Addendum Najib, saya akan keluarkan addendum tu, saya akan ceritakan tentang addendum tu. Mungkin malam esok tak sempat, mungkin malam lusa kot saya akan siarkan balik addendum tersebut. Titah addendum tersebut, bukan titah, addendum tersebut yang dikatakan addendum. Surat dan sebagainya, juga surat daripada KDN kepada penjara, surat daripada jabatan ataupun daripada lembaga pengampunan kepada jabatan penjara di Kelang, di Kajang, dan apa yang berlaku sebenarnya. Thank you Marian. Okay, clear. Okay, thank you. Heboh 1 hari 2 hari ni, itu masalahnya. Tak ada siapa ke bagi penerangan. Kan, saya tak ada ni. Semua macam keliru. Telefon saya tanya, apa berlaku ni? Macam mana ni? Apa sebenarnya? Kan? Saya kata, kan, daripada segi undang-undang ni, benda ni mudah, tapi ramai sangat keliru. Habis, yang berhimpun hari ni sebenarnya untuk apa sebenarnya? Saya Najib sekarang ni balik ke penjara Kajang balik. Najib sekarang ni dah kat penjara Kajang balik. Najib bebas ke? Saya tanya pada tuan-tuan yang berhimpun ni, Najib bebas ke malam ni? Kan? Jadi kita nak ceritakan malam ni insya-Allah tentang, yang pertama tentang addendum tu sendiri. Yang kedua tentang tuan-tuan 23. Yang kedua tentang kenapa PAS beria-ia nak sangat tiba-tiba nak menunggang Najib ni, tuan-tuan. Kenapa PAS beria-ia sangat nak menunggang Najib? Beria sangat nak menunggang Najib. Beria-ia sangat nak menunggang kes Najib ni, kenapa? Dan kenapa sebenarnya untuk orang UMNO lah, saya nak beritahu kan. Untuk orang UMNO, apa yang berlaku hari ini yang korang nak langgar arahan yang Di-Pertuan Agong Johor, bukan Pahang, Johor, sebenarnya itu memberi advantage kepada PAS dan juga Perikatan Nasional. Tak memberi advantage pada UMNO pun. Kemudian last kali, adakah yang Anwar Ibrahim menyembunyikan titah addendum tersebut? Adakah Anwar Ibrahim menyembunyikan titah addendum tersebut? Baru 36, 33 share ni. Come on. Saya nak 100 share, saya cerita. 100 share saya buka. 100 share saya buka. Ni, buka ni Facebook ni. Saya akan bacakan yang addendum saya punya Facebook. Dengan surat KDN, dia ada surat KDN, kemudian yang saya hantar pada awak surat daripada Sultan Pahang, dikatakan addendum lah, dikatakan. Dan saya boleh kata sebab benda ni dah didedahkan oleh Syafiq Abdullah di mahkamah, dah dibaca di depan wartawan, so saya boleh baca lah, cuma saya tak boleh siarkan dekat depan skrin sebab saya tak bawa komputer saya malam ni kan. So saya akan ceritakan what's going on, apa yang berlaku. Baru 53 like, 33 share ni, 53, kita tambah lagi tuan-tuan, tambah lagi 56 share, come on. Saya tahu kita boleh dapat 100 dalam beberapa minit lagi. Terima kasih yang dekat TikTok, yang dekat YouTube. Tolong dekat YouTube pun share-share juga. Kita pergi ke 1,000 orang, 2,000, 3,000 orang ni, insyaAllah. Jadi, kalau kita nak faham, macam mana? Bukan.
sebenarnya. Kalau kita nak cerita tentang addendum ni, apa yang berlaku dan sebagainya, saya ada exclusive story. Kita buka. Okay. Sikit lagi, sama satu. Come on guys. 94, share dulu. Tap love, 10,000. Okay. 10,000 dah. 97, come on. Okay, dah. 100, cukup. Okay, mula-mula kita cerita addendum dulu, tuan-tuan. Sebenarnya, korang kena faham satu perkara. Terima kasih, Marilyn. Korang kena faham satu perkara. Perkara itu adalah, addendum hari ini adalah untuk, tujuannya adalah untuk nak appeal kepada ataupun nak merayu kepada satu keputusan Mahkamah Tinggi. So, keputusan apa tu? Apa yang berlaku? Cerita apa? Okay, saya cerita macam ni. Mula-mula, Najib mengatakan bahawa ada addendum. Ada satu tambahan. Nama pun addendum, satu tambahan kepada pengampunan, lembaga pengampunan yang tidak dilaksanakan. Iaitu tahanan di dalam rumah. Kan, tahanan di dalam rumah. Okay? Tahanan di dalam rumah. Yang itu tidak dilaksanakan. Kemudian, sepatutnya, okay, macam ni Lan. Lan, yang ni jangan potong. Saya start dari balik. Jadi, kita senang kita buat video. Okay, kita start daripada mula. Dia begini. Najib telah didapati bersalah di bawah saya turut satu. Najib telah didapati bersalah. Okey, di dalam satu kes SRC dan dipenjarakan dengan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit. Kemudian beliau, ini pada zaman Mahathir, kemudian pada zaman orang kata Perikatan Nasional 22 bulan tidak pernah ada pun apa Perikatan Nasional cuba nak membebaskan UMNO ke PAS ke Ismail Sabri ke, tak ada siapa pun yang cuba nak membebaskan beliau. Datang zaman Anwar Ibrahim, sebelum yang di-Pertuan Agong Sultan Pahang turun tahta daripada Agong dan diserahkan kepada Sultan Johor, Datuk Seri Najib telah pun memohon satu permohonan pengampunan dan diserahkan kepada siapa, tuan-tuan? Diserahkan kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan juga salah seorang bot di dalam lembaga pengampunan. Okey, apa yang berlaku? Datuk Seri Anwar Ibrahim lah yang membawa surat tersebut kepada Yang di-Pertuan Agong, iaitu pengurusi lembaga pengampunan pada waktu itu, iaitu Sultan Pahang. Kemudian, dan apa kandungan surat itu? Kandungan surat itu adalah permohonan menurunkan, dan akhirnya dipersetujui lah, menurunkan apa orang kata hukuman daripada 12 tahun kepada 6 tahun, 210 juta kepada 50 juta. Ramai rakyat tak puas hati, tetapi itulah yang telah dimohon, itu yang telah diperkenankan. Okey. Setelah diperkenankan, 29 hari bulan Januari 2024, 30 Januari 2024, Yang di-Pertuan Agong pun habis tempoh baginda dan digantikan dengan Sultan Johor. Okey, habis dekat situ. Tiba-tiba, kan, pada bulan Disember ataupun early Disember, tahun ini, tahun lepas, 2024, katanya timbul satu addendum. Dan setelah sekian lama, tiba-tiba muncul satu addendum, satu arahan tambahan katanya, kan, kepada pengampunan Najib. So kita pelik lah. Kenapa tambahan pula? Sebab tuan-tuan, nama pun addendum. Addendum dia additional. So kalau dia main, kita tak panggil dia addendum. Kita panggil dia sebagai utama. Tiba-tiba tambahnya addendum. Dan kita kena ingat Yang di-Pertuan Agong sudah pun step down pada lebih kurang selepas 29. Itu ada tugas terakhir baginda sebagai pengurusi lembaga rayuan. So dikatakan ada addendum. Zafrul kata dia nampak Sultan Pahang tunjuk. Siapa nama? Zahid kata dia nampak Sultan Pahang tunjuk. Kemudian dia pun contest on addendum. Addendumnya apa? Addendumnya adalah supaya Najib ditahan di rumah selama 10 dia letak di tahanan rumah baki tahun itu. Nah, timbul persoalan rayuan yang awal. Perayuan itu dibiarkan atau diminta berlaku ataupun dia berlaku kemudian addendum. Dan itu yang menjadi persoalan. Jadi, apa yang berlaku pada 2024 hujung, Najib tak puas hati, dia kata addendum tersebut. Jadi dia pun challenge. Dia buat judicial review. Dia mencabar. Dia mengatakan ada addendum tersebut. Terima kasih. Addendum tersebut wujud, dia kata. Okey?
So dia cabar di mana? Dia cabar di mahkamah tinggi. Perbicaraan belum start lagi tuan-tuan. Perbicaraan belum start. Untuk memulakan kes, maka mereka pun memberi affidavit. Affidavit daripada Zahid, affidavit daripada Zafrul. Masa ni anak Najib tak ada affidavit lagi. Dia bagi affidavit. Mengatakan bahawa addendum itu ada. Okey. So, masuk ke mahkamah. Perbicaraan tak start lagi. Mahkamah tinggi. Belum lagi berlaku. Melihat dokumen, dia kata tak boleh buat. Tak boleh teruskan perbicaraan ataupun tak boleh teruskan judicial review tersebut ataupun ialah untuk nak menentukan ada addendum tidak. Kerana dokumen-dokumen yang diberikan ini macam saya kata adalah cakap dengar. Hearsay. Cakap dengar. Faham tak cakap dengar? Cakap dengar ni hearsay. Kenapa hearsay tuan-tuan? Dia macam ni. Di dalam mahkamah, kalau kita belajar law of evidence, undang-undang pembuktian, apabila sekali. Kerana kalau tidak, maka ia dianggap sebagai cakap dengar. Umpamanya, saya cakap pada kawan saya kat depan ni, bro, Mamat tu pergi curi duit tadi. Mamat tu dia curi duit daripada mak dia. Kemudian Mamat tu kena tangkap. Iswardi cakap. Kamu nampak sendiri, saya tak nampak. Tapi Iswardi cakap dia nampak. Maka saya cakap saya nampak. Itu dia cakap, dia panggil bukti dia, itu dia panggil cakap dengar, hearsay. Maka bukti dia tidak boleh diterima. Apatah lagi, saya menulis satu surat. Surat itu mengatakan saya nampak bahawa dia telah mencuri duit mak dia. Saya pun post surat tersebut. Diterima oleh seseorang, dijadikan bukti di mahkamah. Siapa tulis ni? Iswardi. Dia saksi utama. Mana dia? Tak ada. Maka itu dipanggil cakap dengar. Jadi mahkamah tinggi kata, cakap dengar itu tidak boleh dipakai. Jadi kes ni tak boleh dibicarakan. Jadi Najib tak puas hati, Najib merayu. Dan inilah keputusan hari ini. Keputusan hari ini Najib merayu. Najib merayu, dia kata, okey, saya rasa keputusan mahkamah tinggi itu salah. Kemudian datang anak Najib, siapa nama dia? Anak Najib tu, dia kata saya pun nampak. Dia kata saya pun nampak. Maka dia pun kemukakanlah bukti tersebut. Kemudian dia kata, saya baca surat itu. Dan apa orang kata, Peguam Syafiq Abdullah pun kata, ya ada surat tersebut. Now, mulanya Istana Sultan Pahang tak nak terlibat. Dia kata kami takkan buat apa-apa statement tentang sama ada benar atau tidak. Okay. Semalam, tiba-tiba Ustaz Sultan Pahang kata ada. Ada di addendum tersebut. Titah itu berbunyi. Bahasa dia very nice. Waragatul Ikhlas wa Tahfatul Akhya, iaitu daripada Beta Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Al-Mahrum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah yang di-Pertuan Agong Malaysia. Ini yang berdasarkan pada surat 29 hari bulan Januari 2024. Mudah-mudahan barang diwasalkan oleh Tuhan seru sekalian alam ke majlis yang berbahagia Datuk Ahmad Khairuddin bin Muhammad Saleh, Peguam Negara Malaysia yang berada pada masa ini di Pejabat Peguam Negara Putrajaya dengan berapa selamat dan sejahteranya. Wabahal ehwal Beta dengan ini menitahkan sebagai tambahan kepada keputusan Beta berhubung bantuan Datuk Seri Najib dengan nombor IC sekian pada mesyuarat Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya kali ke-61 pada Isnin 29 Januari 2024 bersamaan 17 Rejab supaya menjalani baki hukuman menerusi penahanan dalam rumah atau apa dipanggil sebagai house arrest. Demikian